Okey, dah dah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mengalu-alukan kehadiran bersama dengan saya pada hari ini Wabi Gobin, Menteri Digital Negara yang turut melakukan lawatan ke sini pada hari ini, dan juga Wabi Eng Zihan dan juga wakil daripada Cherry, Wabi Prakash Adin Kemuning, dan juga Timbalan Datuk Bandar MBSJ Saudara Zul, dan juga pegawai-pegawai dan juga wakil-wakil yang terbabit lah. Hari ini ada penyerahan simbolik untuk pinjaman kereta selama sebulan yang disampaikan oleh Cherry untuk 25 orang. 25 orang sesuai dengan jumlah kereta yang ditawarkan Cherry pada hari ini untuk 25 orang, dan pada hari Isnin nanti akan tambahan lagi 25 kereta yang untuk peminjam-peminjam yang ada dengan kontrak pinjaman mereka. Dan saya ucap terima kasih kepada Cherry yang telah menunaikan janjinya, dan juga bukan saja menunaikan janji, malahan dia turut memberikan duit minyak 100 kepada para peminjam-peminjam kereta. Di antara itu, kita juga menerima komitmen daripada Kasem sebanyak 50 buah, Karo sebanyak 30 kenderaan, Go-Car sebanyak 20 kenderaan, dan Ion ataupun DRB sebanyak 62 kenderaan. Dan setakat hari ini, sebagaimana yang kita bertanggungjawabkan, YB Eng Zihan akan kelolakan pasal pinjaman kereta, DRT dan bas yang ada di sini. Kita ada permohonan lebih kurang ada 112 orang. Ada 112 individu sehingga tahap pagi ini yang memohon untuk buat pinjaman kereta, dan tawaran yang telah ada sekarang ni saya rasa lebih ada dekat 200 biji lah secara keseluruhan daripada kenderaan-kenderaan, dan hari ini kita mula deliver kepada para penerima dan pembantu. Hari ini juga sebagai tanda keprihatinan pihak Cherry, mereka telah menyumbang RM50,000 kepada pengurusan Masjid Putra Haid, sebab masjid ini terpaksa menanggung utility bill ataupun bebanan utility yang tinggi akibat daripada kawasan ini dijadikan sebagai PPS ataupun pusat peninggalan ataupun pusat tinggal sementara, pusat penempatan sementara kepada mangsa-mangsa kebakaran. Dan saya tanya kosnya tadi, saya rasa dengan RM50,000 ni paling tidak saya rasa akan menampung. Kalau tak menampung sepenuhnya, dia akan menampung sebahagian besar daripada kos utility yang terpaksa ditanggung oleh pihak pengurusan masjid pada hari ini. Hari ini sebenarnya sedang berlangsung sekarang mesyuarat pengurusan sebagaimana yang saya sebutkan, dan dia telah dipengerusikan oleh Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri di bangunan SUK, dan pada sesi petang nanti akan berlangsung beberapa perkembangan terbaru siasatan yang akan dimaklumkan oleh Ketua Polis Negeri sesuai dengan dapatan-dapatan yang telah dikumpulkan dalam tempoh 72 jam pertama siasatan itu dilakukan. Dan seterusnya kita akan update daripada masa ke semasa jika ada keperluan, dan hari Sabtu ataupun hari esok saya akan muncul kembali untuk menerangkan beberapa perkembangan terkini. Sebab semalam sebagai contoh ada 85 rumah yang telah dibenarkan pulang. 85 ini adalah meliputi daripada 115 rumah yang telah disahkan oleh bomba berada dalam keadaan selamat. So saya percaya hari ini atau esok lebih banyak rumah-rumah ataupun pemilik-pemilik rumah boleh pergi pulang ke rumah masing-masing, sebab semalam kita tak benarkan lagi sebab kita tak dapat sambung bekalan utility seperti air dan elektrik di premis-premis kediaman mereka. Hari ini juga secara rasminya pihak JKM akan memulakan beberapa langkah-langkah supaya mengawal privasi kepada mangsa-mangsa yang ditempatkan di sini, sebab kita dapat laporan ada sebagian mangsa dah jenuh dah agak letih dah membuka tirai masing-masing. So kita akan hadkan sedikit, mungkin ruangan ini akan kita tambah nanti daripada segi jumlah kemah dan sebagainya, supaya kalau ada mereka yang nak jumpa yang di luar, yang di dalam boleh masuk keluar, terutama saudara mara, sahabat andai dan sebagainya, tak perlulah berpusu-pusu di kawasan yang sesak tu. Dan kita juga dapat pastikan keselamatan, kesihatan dan juga privasi mangsa-mangsa itu dapat kita pertahankan ataupun dapat kita jaga, terutamanya hasil daripada keperluan. Semalam saya sempat malam semalam ziarah salah seorang mangsa yang ditempatkan dalam kawalan rapi di unit kawalan rapi di Hospital Ampang. Dan bila saya semak daripada masalah yang dihadapi,
beliau berdepan dengan masalah pernafasan. Pernafasan bukanlah terlalu sangat disebabkan oleh insiden kebakaran, tetapi memang ada sejarah asma di samping ditambah dengan kesan kebakaran. Isteri beliau berada di Hospital Tengku Ampuan Rahimah di Kelang, dan keseluruhan 8 orang keluarganya berada dalam keadaan selamat dan berada dalam komunikasi. Saya percaya 2 orang ini kita akan dapat lihat keperluan sokongan yang kita dah maklumkan apa keperluan sokongan yang wajar untuk dibantu oleh kerajaan negeri, dan Wabi Jamaliah selaku Esko Kesihatan akan memantau hal tersebut. Hal ketiga, selepas ini saya akan bertemu dengan Wakil Petronas untuk perbincangan langkah sementara itu, iaitu tempat tinggal sementara. Dan hari ini saya menerima berita gembira apabila pihak Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor ada menawarkan lebih 100 unit rumah untuk kepada mangsa-mangsa dalam bentuk semat sewa. Jadi kalau maksudnya kalau semuanya berjalan dengan baik, dalam tempoh seminggu 2 minggu lagi kita boleh tempatkan mereka ini di rumah yang ditawarkan oleh Airbnb dan juga di semat sewa. Nanti kita akan umumkan selepas saya mutamatkan perjanjian, dan juga kita akan bawa dalam mesyuarat jawatankuasa kita supaya kita boleh mengurangkan tekanan kepada penduduk-penduduk yang terpaksa berhimpit di PPS ataupun pusat penempatan sementara ini. Okey, soalan. Yang semat sewa tu masih perlu bayar sewa ke? Kita akan cuba biayai sebahagiannya daripada sumbangan dan juga daripada hasil daripada apa yang kita akan aturkan dengan pihak Kerajaan Persekutuan. Sebab dia ada 3 step. First adalah sumbangan segera. Bila akan selesaikan, Isnin, Selasa, Rabu depan ni kita akan buat staggered. Kita akan tengok data, dokumen dan kita agihkan. Dan selepas itu kita akan mula tengok dalam minggu akan datang lagi untuk mula meletakkan atau menempatkan mereka keluar daripada PPS. Tak boleh masuk ke rumah mereka, mungkin boleh masuk ke kediaman sementara yang disiapkan ataupun yang disubsidi oleh pihak kerajaan. Terus di kediaman sementara itu di kawasan Bangku dan Timur ke? Kita akan tengok nanti tawaran-tawaran yang diberikan. Tak semuanya kita nak boleh janji di sini, sebab kita pun tak mempunyai aset ataupun reserve rumah yang ada di sini. Tapi yang ada berdekatan di sini tu kita akan tawarkan dululah. Saya nak tengok juga di mana ditawarkan tadi. Saya ingat di mana tadi, saya lupa lah. Ada yang ditawarkan oleh LPHS ni di Sepang, tak jauh daripada sini. Saya faham ada yang bersekolah dan sebagainya, tapi itu mungkin tawaran sementara untuk mereka tinggal dalam tempoh berapa waktu lah. Yang kita ada setakat ni tawaran daripada Kota Warisan. Yang Airbnb mungkin agak scattered di mana-mana tempat. Kita akan verify dengan Airbnb as soon as possible. Ada permintaan resident untuk reissue CCC yang dibenarkan balik. Is there need for the CCC? CCC ni adalah pada bangunan yang baru siap. Jadi ini bangunan yang telah ditimpa, pihak bomba telah datang, TNB telah buat siasatan. Saya rasa jaminan daripada pihak termasuk pihak berkuasa tempatan juga telah menyemak. Saya rasa jaminan itu sudah mencukupi. Saya ingat tak perlu lagi CCC buat sementara. Sebab yang paling pentingnya saya nak tengok sistem pendawaian elektrik. Itu TNB sendiri verify. These 85 houses fit to be stay untuk didiami, dan unit structure JKR juga tengah tengok secara keseluruhan. So I think dengan verifying yang dibuat oleh itu cukuplah sementara. Ingat tak payahlah kita keluarkan CCC, sebab CCC ni biasanya untuk bangunan baru ataupun bangunan yang dah siap. Jadi saya ingat itu cukup. Mereka boleh duduk, mungkin boleh perbaiki dan sebagainya. Itu juga akan kita release stage by stage. Nanti apabila TNB kata okey bangunan ni ready, dan kita akan bagi maklum pada pemilik rumah. Atau Isnin ni CCP sekarang akan bermula. Ya. So ada apa? Okey, lupa. Saya sebenarnya semalam lupa ada satu lagi, Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE akan membantu kepada anak-anak yang bersekolah dengan bantuan pakaian sekolah dan peralatan sekolah kepada mangsa-mangsa ini. Dan saya dimaklumkan pihak KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia juga ada sumbangan 1,000 kepada setiap anak-anak ataupun murid yang terkesan daripada peristiwa ini. Okey? Soalan lain? Dah The houses that are stay in residents can start moving from today or tomorrow? Yesterday. From yesterday. Yesterday we allow the houses are 85 who are fit to be stay.
tu masuk dan elektrik boleh ada, air pun sudah disambung. And the report that you were supposed to release, when will you be releasing? Today Ketua Polis akan brief dalam sidang media. Tapi kita tak adalah keluarkan report bertulis. Kita akan bagi what the new finding, what the angle, lebih kurang macam tu. Sejauh mana yang telah berjalan, sebab sudah berjalan 72 jam dan kita kenal pasti sebahagiannya. Nanti kita akan bagi timeline juga sebab perlukan ambil masa. Saya maklumkan untuk laporan teknikal yang detail, sebagai contoh, kita perlukan lebih banyak masa sebab kita nak perlukan tanah tersebut settle ataupun mendap dan cukup, sebagai contoh. Itu nanti akan diterangkan oleh Datuk Hussein dan juga wakil daripada JKR yang mengetuai 2 bidang, siasatan jenayah, kecuaian dan juga siasatan teknikal. Will these reports be made public? PC of course is public lah. Tapi lepas tu kalau kita dah dapat compile secara bertulis, definitely kita akan publikkan sesuai dengan permohonan, dan itu telah kita tunaikan. Ada orang cakap kita tak tunaikan lagi untuk publikkan yang tanah runtuh. Yang tanah runtuh kita dah publikkan. Kita dah beri kepada semua keluarga-keluarga mangsa. Dan itu memang dapatan yang dibuat oleh technical report, bukan dibuat oleh Menteri Besar ataupun ESCO ataupun oleh kementerian. Sebaliknya technical report department. Okey? PC dekat mana? Pukul 4 macam biasa. Selepas ni mesyuarat pukul 4. Tiap pukul 4 petang. Kita setakat ini PC di tempat semalam lah. Dan di SUK. Dan kalau ada perubahan akan dimaklumkan daripada masa ke semasa. Dan frame untuk yang tak pindah ke smart sewa tu bila secepatnya, sebab orang sekarang ni pindah dengan saudara-saudara paling cepat dia boleh pindah. Saya akan paling cepat saya rasa minggu depan. Tapi kalau lebih awal kita dapat buat, lebih awal maknanya itu kita lakukanlah. Saya nak settlekan komitmen daripada segi sewaannya untuk paling tidak 2 bulan atau 3 bulan ke hadapan. Itu yang kita nak buat. Jadi kalau paling awal secara realistiknya minggu hadapan, Isnin, Selasa dan minggu hari-hari seterusnya. Alright. Terima kasih semua. Baik.